Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini CGM yang saya baru beli, jenama Otai. Ini adalah CGM pertama saya. So, saya beli dari website Otai sendiri. Dan jika anda berminat untuk beli, boleh gunakan link yang saya bagi dalam saya punya YouTube ni. Okay, dan download guna discount code dan dapatkan 5% diskaun menggunakan discount code Cekmat Discount. Okay, type Cekmat Discount pada bahagian kod untuk kod diskaun tu, nanti dia akan dapat 5% diskaun lagi lah. Okay, so saya nak unboxing lah saya punya CGM ni. Ni kotak dia lah. Okay, pemandangan daripada depan tadi. Okay, pandangan daripada sisi dan bawah. So kita tengok sini dia ada Bluetooth lah. Okay, jadi kat sini ada indikator, ada untuk QR nya, satu untuk download dia punya app, satu untuk instruction nya cara guna, dan yang terakhir ni kalau tengok QR ni adalah QR untuk activation dia punya device ni. So, jadi kita akan start unboxing lah. Okay. So, kalau tengok sini, so saya koyak daripada sini. Okay. So, kita tengok apa yang ada dalam. Okay. Tak apa kan. Jadi ni pun hanya ada punya ni kot accessories. So kita tengok apa yang ada dalam accessories dia. Okay. So kalau kita buka accessories ni, ada dia punya welcome lah, dan cara penggunaan lah, cara pemakaian lah. So ada 6 step lah yang saya kena ikut panduan dia. So tu accessories, dan ini macam biasa lah, dia punya menu lah. So menu ni pun boleh download dan alcohol wipes. Okay, serta dia punya ini patch code untuk untuk lekatkan ni. Tapi tengok ni macam dah terkeluar ni. Oh ni bukan terkeluar, maaf. Jadi saya boleh tarik ni. Okay, sorry, saya dah patchkan dekat saya punya lengan nanti. Saya tarik dan tarik sana. Okay, so dia duduk situ dulu. So sekarang ni saya nak unbox saya punya CGM ni lah. Okay, so dia seal lah dalam plastik pack macam ni, supaya mungkin untuk ni lah, jaga dia punya ni lah, hygiene dan juga nak bagi barang tu kata benda tak pernah diusik. Okay, so mari kita koyak. Okay, so dalam ni kita tengok. Okay, so dah tak ada apa dah. So inilah alat dia, dan dia suruh twist, dan sini tempat tekan dia lah. So dan tekan kena buka dia punya cap ni. Okay, so sebelum saya mula, nanti saya akan cuci bahagian dengan alkohol tadi di bahagian lengan tangan saya. Okay, sebelum tu juga saya dah download dia punya app dalam handphone saya, dan nanti saya akan linkkan dengan QR code ni lah. Okay, Assalamualaikum. Saya akan start pemasangan Otai ni. So sebelum saya mulakan, dia arahkan untuk saya twistkan ni untuk buka dia punya cap bawah ni So saya akan twist. Okay, so saya dah twist dan terbuka lah cap dia. So dia ada bahagian yang ditutup, bahagian yang ditutup dalam ni ada macam jarum lah. So kalau kita tengok tu ada jarum,
Okey, dalam tu ada jarum dan ini cap ni boleh letak sebelah dulu. So dalam jarum ni dan saya akan patchkan di lengan lah. Okey, sebelum saya patch di lengan, saya kena guna alcohol swab dulu. Okey, tapi sepatutnya saya kena wipe dengan lengan saya ni dengan alcohol swab, wipe ni dululah. So saya pilih tangan kanan. So saya akan lap dulu lah bahagian keseluruhan yang saya nak buat tu. Okey, syarat dia jangan buat di tempat yang ada parut, ada tahi lalat dan sebagainya. Kita kena buat di tempat yang kita tahu tempat tu tak ada parut, tak ada tahi lalat, tak ada apa-apa bekas-bekas kecederaan lah. Kalau boleh pilih tempat yang betul-betul bersih lah. Okey, yang kita confident tempat tu. So biarkan dia kering sekejap. Dan jarum dia kalau tengok agak ngeri lah jarum dalam ni. Okey, jarum dalam ni agak panjang lah. So kalau setengah orang tengok jarum dia agak ngeri lah. So saya akan buka cap dia ni. Okey, dan kena standby lah, jangan accidentally tekan. Okey, so saya pilih dulu lokasi yang saya nak. Kalau ikutnya saya pilih di bahagian ni yang saya dah buat alcohol swab ni. Okey, saya pilih bahagian ni. So bismillahirrahmanirrahim. Okey, biar dia masuk dulu. So okey, dia dah masuk. Kita tekan-tekan sikit biar dia lekat dengan betul lah. Okey, so kita tengok dia lekat ke tak. So kita tengok dia dah lekat dan kita boleh teruskan letak dia punya ni lah, patch ni lah. Okey, sekali lagi saya pastikan dia lekat lah. Okey, dah. So dan kita akan letak ni di sini lah. Ini untuk elak daripada terkoyak lah, ataupun saya punya ni terkeluar lah. Okey, so saya lekatkan. So untuk next step, kita tarik pula yang bawah ni. Okey, dah cabut. Tapi tak rasa sakit lah, sebab dia dah masuk tu cantik, tak rasa apa-apa. Okey, so sekian, siap lah. Nanti saya tunjuk macam mana saya nak meshkan dia punya app dengan device ni. Okey, so kita bersambung. Ini dia punya app lah yang saya dah install dalam phone saya. Jadi dengan app ni saya akan terus sambung ke saya punya sensor tadi. Jadi sensor pun saya dah pasang kepada lengan, dan sekarang ni saya nak synckan dia sensor saya yang di lengan ni dengan saya punya app. So perkara pertama saya kena tekan apply sensor. Jadi dia scan sama ada yang ada di kotak, okey, ataupun yang ada di alat tu sendiri lah. So saya pilih untuk scan yang ada di alat ini sendiri.
Maka saya akan scan. Okay, so step 1 saya dah buat. Okay, ensure the selected ni semua saya dah buat. Jadi saya pun dah keluarkan dia, dah buat tadi dalam video. So saya dah pasang dan tekan-tekan ni dan dah pasang patch dia. Okay, dan siap. Okay, so ini part-part ni semua dah siap dan sekarang saya nak connect sensor lah. Okay, so kita akan connect sensor. Okay, saya confirm lah, saya pilih millimole per L ni, per liter ke apa ni. So saya confirm. So Bluetooth is connecting. Dia tengah connect dengan saya punya alat tadi. Sensor is ready. So ini saya punya activation code lah. Okay, untuk next buy saya boleh dapat 50% lah. Okay, sekejap. Okay, so saya kena tunggu dalam 29 minit lagi atau 30 minit daripada permulaan tadi untuk memberitahu bahawa saya punya sensor ni, glukos saya punya ni dah boleh digunakan. Okay, so dalam masa menunggu ni saya boleh buat setting glucose goal, glucose alert, data interpretation guide dan sebagainya lah. So kita tengok untuk glucose setting. So saya pilih type 2 lah untuk diabetes dan ini target range saya lah. Okay, ini sebaik-baiknya lah. Jadi itu saya punya glucose range. So glucose alert, so saya boleh set untuk alert lah. Okay, dia nak alert saya atau tidak. Okay, you will not receive sound or vibration for alert in quiet mode. You can set alert to quiet mode for 24 hours. Oh, kadang tu hari malam tidur tu apa dia bunyi alarm pun kacau juga ni. So glucose broadcast ni dia akan hantar broadcast kepada kita punya ni. Once open, the app will verbally broadcast the glucose reading in real time. Oh, setiap 5 minit lah. So kita tengok interval dia paling cepat 5 minit lah. So saya pilih 5 minit lah. So profile apa ni, template 1, template 2, oh, pilihan profile yang saya nak lah. So tak apa, kita ikut template 1. So ini apa pula, glucose alert. Oh, kalau jika jauh selepas 30 minit glucose level fall below the alert threshold, dia akan hantar alert. Okay, so bagus juga kalau saya hidupkan alert ni. Okay, the rate greater than 0.7 per millimole per liter kot per minit. Okay, tak apa, kita tengok. Saya boleh pilih lah urgent low level. Okay, low level dia letak sebagai pada 3.1. Okay, dia vibration, dia beep. Okay, low level alert. So high level, high level dia tak 13.9 Okay dah, kita ikut dia. Saya pun ringtone vibration pun boleh juga. Okay, low level pun perlu vibration. Low alert, oh ni terlalu low level dan ini adalah low alert lah, maksudnya terlalu bawah sangat. High alert, dan you will be alerted via system notification when sensor data has not been synchronized to the application for a long period of time. Okay, so long period of time berapa? 20 minit. Tak lagi pergi solat di masjid lah, saya dia duduk kacau pula. Tak apa, kita tutup dulu, kita save dulu. Anytime boleh edit kot saya rasa. Tak apa, kita save dulu. Okay, so data interpretation guide. So macam mana kita nak tengok cara kita dapatkan data ni, apa data dia punya guide lah. So blood sugar is rising, kalau ada dua tu blood sugar is rising juga. Yang ni rapidly lah, kalau double arrowhead ni. Blood sugar is rising slowly, blood sugar is slowly changing, blood sugar is slowly falling, blood sugar is falling, blood sugar is falling rapidly. Okay, kita faham. So ini based on color code. Okay, so dia bagi tahu detail lah. Jadi kita boleh tengok saya boleh pantau lah. Okay, dan untuk pengetahuan saya pakai iPhone. So saya synchronizkan saya punya data ni dengan saya punya app Health sebab untuk pengguna iPhone semua ada app Health dia. So di sini ada dia punya
ni lah help center. Okay, tak apa. Saya nak tunjuk kepada page summary dia. So summary boleh ada lagi sebab baru pasang, dia kena tunggu 30 minit. Dan sensor dia lagi 25 minit lagi. Kita just tunggu apa yang akan jadi lepas 25 minit nanti. Nantikan review saya mengenai otai ni, dan saya next step akan buat perbandingan dengan saya punya AccuCheck guide, finger prick tu yang guna dekat jari tu. Okay, that's all for today. Okay, kita tunggu lagi 10 saat untuk dia initialize saya punya sensor, dan kita tengok apa yang akan terjadi. 3, 2, 1. Okay, sepatutnya sensor saya dah initialize, dan dia terus dah buat dapat bacaan lah. Kalau tengok sini, bacaan saya, gula saya pada sekarang ni adalah 6.6 milimol per liter. So, dan dia akan keep baca untuk selama beberapa minit, selama 5 minit. Setiap 5 minit dia akan interval lah untuk dapatkan data daripada sensor saya. So bukti kedua adalah saya akan pantau kadar ini sama tak dengan saya punya glucose meter yang kena cucuk dekat jari tu. Okay, so dia dah hantar notification bahawa device center saya dah setengah warming up complete. So dia dah bagi tahu notification tadi. So saya dah dapat lah. Jadi saya masih ada 13 hari, sebab benda ni 14 hari ya. 13 hari 23 jam lagi untuk dia punya 854 6.5. Kita tengok setiap 5 minit dia dah update. Dia dah nampak saya punya data Okey, saya tak nak cakap benda ni bagus atau tak bagus lagi, sebab saya punya benchmark adalah saya punya glukometer. So kalau glukometer tu bagi indikator yang terlalu tinggi ataupun terlalu jauh berbanding dengan otai ni, nampaknya kita terpaksa lah fikir 2 kali lah nak beli ataupun nak teruskan membeli ataupun tidak. So buat masa sekarang saya yakin, sebab hari ni saya berpuasa dan ni kadar gula saya. Okey, untuk pengetahuan, saya ada diabetes type 2 saya telah disahkan ada diabetes type 2. So doktor minta saya pantau dengan lebih detail lah saya punya gula. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan data daripada otai yang saya peroleh daripada otai sensor saya ni, dan dibandingkan dengan data yang saya baru buat pada ibu jari, iaitu saya tengah menggunakan glukometer tadi untuk buat perbandingan. Glukometer saya ketika dilihat ini data daripada glukometer yang saya baru buat sekejap tadi. Okey, kalau tengok ni saya punya data saya dapat pada 6.4 pukul 8.56 tadi. So 6.4, dan jika ditengok pada app otai saya pada 8.59 6.5. So dalam tolerance 0.1 it's okay lah pada saya kalau tolerance begini. Maksudnya saya punya AccuCheck dan saya punya glukometer menunjukkan data yang hampir sama. So tak apa, ini baru, so saya akan keep monitoring lagi. Dan jika dilihat ni, kita boleh nampak lah saya punya data makin menunjukkan saya punya glukos dalam darah saya ni secara real time So lepas ni saya tak perlu lagi buat finger prick saya tak perlu lagi tembak jari saya dengan jarum tu. Okey, sebab saya dah ada kita panggil otai punya sensor ni. So saya akan keep monitoring dan keep updating lah dari masa ke semasa. So ini adalah result daripada saya punya otai. Okey, saya ambil gambar lah, screenshot, sebab saya nak letak dalam saya punya tu nanti. Okey, dan ini result daripada saya punya ada result pada 6.4 pukul 8.56. Okey, saya simpan. Okey, saya rasa setakat situ saja untuk sharing saya hari ini. Nanti kita akan tengok dari masa ke semasa updating saya. Okey, subscribe saya punya YouTube channel,
dan juga boleh follow lah saya punya Facebook untuk tengok saya punya update mengenai data otai saya ni.